tolonglah kami, bantulah kami. Hampir dah 3 tahun dah kes ini. Saya merayu sangat-sangat. Nama saya Laili. Saya ibu kepada baby Emilia Natasha binti Muhammad Syazwan. Anak saya meninggal di Cawangan Bangi Gateway pada 17 hari bulan Januari tahun 2023. Pada jam 3.28 petang, saya mendapat panggilan daripada teacher mama menyatakan bahawa anak saya tidak sedarkan diri di Taska. Kemudiannya, dia ingin meminta izin untuk membawa anak saya ke hospital yang terdekat. Ketika sampai di hospital An-Nur, teacher mama memaklumkan kepada saya anak saya tidak sihat. Kemudian anak saya dibawakan di bahagian forensik Hospital Serdang. Saya didatangi oleh Datuk dan Datin iaitu founder AKE mengucapkan takziah kepada saya. Datin tersebut telah memaklumkan semasa training diadakan tidak boleh meniarapkan baby ketika penjagaan. Keesokan harinya pada hari postmortem, saya didatangi oleh 2 pengasuh dan mereka menceritakan apa yang terjadi pada hari kejadian. Terdapat 2 pengasuh. Pengasuh yang kedua, dia telah menyusukan baby and then dia bedungkan baby dan dia meniarapkan baby tersebut. Selepas 2 jam macam tu, pengasuh pertama berasa macam kenapa baby ini tidur lama sangat. And then dia pergi periksa, cek baby tersebut. Baby tu sudah tak sedarkan diri. Pengasuh tersebut beritahu saya di forensik Hospital Serdang sebelum pengecaman mayat. Semasa saya berjumpa dengan doktor forensik, saya ada bertanyakan kepada doktor tersebut, adakah kalau baby itu lemas, boleh detect tak semasa postmortem? Doktor maklumkan tak boleh detect. And then after postmortem tu dilakukan, ada satu doktor berjumpa dengan kami untuk menerangkan apa hasil postmortem tersebut. Dia bertanyakan, adakah puan dah tengok CCTV tersebut? And then saya jawab, belum lagi. Hasil pemerhatian saya, penjagaan pengasuh itu terhadap baby kasar. Doktor tu cakap? Ya. So doktor dah tengok CCTV? Dah. Saya telah melakukan report polis di IPD Kajang 14/2/2023. Sampai hari ini still tiada update daripada pihak polis. Saya ibu kepada baby. Saya merayu sangat-sangat untuk dapat kepada IPD Kajang untuk dapat melihat CCTV tersebut. Saya seorang ibu. Saya ibu bapa kepada baby tersebut. Kami tiada hak untuk melihat CCTV tersebut. Saya merayu sangat-sangat kepada pihak IPD lagi sekali. Kajang, tolonglah kami. Bantulah kami. Hampir dah 3 tahun dah kes ini. Saya merayu sangat-sangat.